Semakan kelayakan bagi inisiatif Budi 95 boleh dilakukan bermula Khamis ini. Semakan boleh dilakukan secara dalam talian menerusi laman web budimadani.gov di Pusat Khidmat Pelanggan Budi 95 atau aplikasi Settle dan Caltex Go. Datuk Seri Amir Hamzah Azizah berkata menerusi sistem portal yang disediakan, pengguna hanya perlu memasukkan nombor kad pengenalan untuk mengetahui kelayakan subsidi yang diperoleh. Kita bermula dengan test kes kita dulu. Hari Sabtu, anggota polis dan tentera menjadi first batch yang dibenarkan membeli pada harga RM1.99. Kita yang tak layak, macam saya pun tak layak lagi pada hari Sabtu ni, kita beli pada harga semasa lah RM2.05. 28 bulan kita buka kepada mereka yang penerima SDR boleh membeli pada harga RM1.99. Dan yang lain macam sekarang bayar RM2.05. Ya. Tapi mulai 30 September semua warga negara Malaysia yang layak, yang punya lesen yang lebih daripada 16 tahun. Menurut beliau, pengguna tidak perlu membuat pendaftaran kerana kelayakan akan disemak secara automatik berdasarkan nombor kad pengenalan. Apabila di stesen minyak pula, beliau berkata pengguna hanya perlu memasukkan MyCard ke dalam reader di pam atau kaunter kedai untuk mengesahkan kelayakan mereka. Kemudian katanya bayaran boleh dibuat sama ada secara tunai, kad kredit atau debit atau e-dompet dan aplikasi. Selepas selesai mengisi petrol, resit akan menunjukkan nilai transaksi pada harga pam, nilai subsidi ditanggung kerajaan dan jumlah yang dibayar pengguna pada harga RM1.99. Beliau berkata kuota subsidi akan kekal pada kadar 300 liter sebulan dan sebarang penggunaan melebihi had itu akan dikenakan harga pasaran semasa.